Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan forum yang bertajuk pembelajaran digital versus tradisional. Sebelum kami mulakan pembentangan ini, kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Muhammad Adham bin Muhammad Amin, nombor metrik 241241019. Nama saya pula Muhammad Irsyad Nakiuddin bin Muhammad Najib, nombor metrik 241244020. Nama saya Ni Ahmad Faris bin Ahmad Farid, nombor metrik 241240134. Nama saya Kebenangan Bidani, nombor metrik 241240133. Seterusnya saya akan serahkan kepada pengacara kita, iaitu Adha. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang mengikuti forum kita pada hari ini. Selamat datang ke forum bertajuk pembelajaran digital versus tradisional. Adakah sistem pendidikan pada hari ini sudah bersedia sepenuhnya untuk beralihan ke rangka AI dan pembelajaran maya? Perkembangan teknologi pada hari ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Jika dahulu proses pembelajaran lebih tertumpu kepada kaedah tradisional seperti penggunaan papan ketik, buku teks dan pembelajaran bersemuka, Kini sistem pendidikan mula bergerak ke arah pembelajaran digital yang menggunakan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, platform pembelajaran maya, aplikasi interaktif dan kelas secara dalam talian. Namun begitu, persoalannya ialah adakah sistem pendidikan kita benar-benar sudah bersedia untuk menerima perubahan ini sepenuhnya? Adakah pembelajaran digital mampu menggantikan pembelajaran konvensional? Apakah cabaran dan kesan terhadap pelajar, guru dan institusi pendidikan? Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya pada hari ini ialah 3 orang panel yang sangat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Yang pertama, Dr. Irsyad selaku pensyarah pendidikan dan pakar dalam bidang pedagogi moden. Yang kedua, Siti Faris, seorang pakar teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, Saudara Akbar selaku wakil pelajar universiti yang akan berkongsi pengalaman sebagai generasi yang terlibat secara langsung dengan pembelajaran digital. Terima kasih kepada semua panel kerana sudi hadir ke forum pada hari ini. Baiklah, untuk memulakan forum kita, saya ingin bertanya kepada Dr. Irsyad. Pada pandangan doktor, bagaimana perubahan daripada pembelajaran tradisional kepada pembelajaran digital memberi kesan kepada sistem pendidikan pada hari ini? Okey, terima kasih kepada saudara pengacara. Pada pandangan saya, perubahan daripada pembelajaran tradisional kepada pembelajaran digital merupakan satu transformasi besar dalam dunia pendidikan. Kita tidak boleh menafikan bahawa teknologi telah membuka banyak peluang baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jika dahulu belajar hanya bergantung kepada guru di dalam kelas dan bahan bercetak seperti buku teks, kini pelajar boleh mengakses ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja melalui internet. Platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan berbagai aplikasi AI telah membantu menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan interaktif. Namun begitu, saya berpendapat bahawa sistem pendidikan kita masih berada dalam fasa penyesuaian. Tidak semua sekolah dan institusi pendidikan mempunyai kemudahan teknologi yang lengkap. Selain itu, masih terdapat guru yang kurang mahir menggunakan teknologi digital dalam proses pengajaran. Pembelajaran tradisional sebenarnya masih mempunyai kelebihan tersendiri, khususnya dari segi interaksi secara bersemuka. Hubungan antara guru dan pelajar lebih mudah dibina melalui komunikasi secara langsung. Guru juga lebih mudah mengawal disiplin dan memastikan pelajar benar-benar memberi perhatian semasa proses pembelajaran berlangsung. Oleh itu, saya melihat bahawa pembelajaran digital bukanlah untuk menggantikan sepenuhnya sistem tradisional.
tetapi lebih kepada melengkapkan sistem pendidikan yang sedia ada. Okey, terima kasih Cik Tisha atas pandangan yang sangat menarik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Cik Faris sebagai pakar teknologi AI. Adakah AI benar-benar mampu mengubah masa depan pendidikan? Terima kasih saudara pengacara. Pada pendapat saya, jawapannya ya. AI sememangnya sedang mengubah landscape pendidikan dunia pada hari ini. Teknologi AI mampu menjadikan pembelajaran lebih pintar, pantas dan bersifat personalisasi. Contohnya, sistem AI boleh mengenal pasti tahap kefahaman seorang pelajar dan menyediakan latihan berdasarkan kelemahan individu tersebut. Ini sangat berbeza dengan sistem konvensional yang biasanya menggunakan satu kaedah pembelajaran untuk semua pelajar. Selain itu, AI juga membantu guru menjimatkan masa dalam tugas seperti menyimak latihan, menyediakan bahan pengajaran dan menganalisis prestasi pelajar. Dengan bantuan AI, guru boleh memberi lebih fokus kepada pembangunan kreativiti dan kemahiran pelajar. Namun begitu, kita perlu sedar bahawa penggunaan AI dalam pendidikan turut mempunyai cabaran. Antaranya ialah isu keselamatan data, ketidaksamaan akses teknologi dan kebergantungan pelajar terhadap teknologi secara berlebihan. Sekiranya sistem pendidikan ingin bergerak sepenuhnya ke arah AI dan pembelajaran maya, maka kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat perlu memastikan infrastruktur digital serta latihan teknologi berada pada tahap yang mencukupi. Baik, sangat menarik apabila kita melihat AI bukan sahaja membantu pelajar tetapi juga guru. Sekarang kita ingin mendengar pula pandangan daripada wakil pelajar, Saudara Akbar sebagai pelajar sendiri. Adakah anda lebih selesa dengan pembelajaran digital atau tradisional? Terima kasih saudara pengacara. Sebagai seorang pelajar, saya merasakan kedua-dua sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembelajaran digital memang memberikan banyak kemudahan kerana kami boleh mengakses nota rakaman kelas dan bahan pembelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti video interaktif, AI chatbot dan simulasi digital menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Namun begitu, pembelajaran secara dalam talian juga mempunyai cabarannya tersendiri. Antaranya ialah masalah internet, kurang fokus semasa kelas dan kesukaran untuk berinteraksi dengan pensyarah serta rakan-rakan. Bagi saya, pembelajaran konvensional masih penting kerana suasana kelas fizikal membantu pelajar lebih fokus dan aktif dalam perbincangan. Hubungan sosial antara pelajar juga lebih baik. Oleh disebabkan itu, saya berpendapat bahawa sistem hybrid atau gabungan pembelajaran digital dan konvensional mungkin merupakan pendekatan terbaik untuk masa depan pendidikan. Baiklah, kita dapat melihat bahawa setiap sistem mempunyai kelebihan tersendiri. Tapi persoalannya, sekarang adakah sistem pendidikan kita benar-benar bersedia untuk peralihan penuh ke arah AI dan pembelajaran maya? Dr. Ishak, mungkin Doktor boleh ulaskan dari sudut institusi pendidikan dan tenaga pengajar. Pendapat saya, kesediaan itu masih belum sepenuhnya lengkap. Walaupun banyak institusi pendidikan sudah mula menggunakan teknologi digital, masih terdapat jurang yang besar antara sekolah bandar dan luar bandar. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada internet yang stabil atau peranti yang sesuai untuk pembelajaran digital. Dalam masa yang sama, guru juga memerlukan latihan berterusan untuk menguasai teknologi dan kaedah pengajaran moden. Selain itu, sistem pendidikan kita juga perlu memastikan bahawa penggunaan AI tidak mengurangkan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi membentuk sasiah, nilai moral dan kemahiran sosial pelajar.
Baik, Encik Faris, bagaimana pula dari sudut teknologi? Pendapat saya, dari sudut teknologi, saya melihat Malaysia sebenarnya sedang bergerak ke arah yang betul. Banyak sekolah dan universiti sudah mula menggunakan sistem pembelajaran digital dan teknologi AI. Namun begitu, cabaran terbesar ialah kos dan infrastruktur untuk melaksanakan sistem pendidikan berasaskan AI secara menyeluruh. Kita memerlukan internet berkelajuan tinggi, sistem keselamatan data yang baik dan latihan teknologi yang mencukupi. Selain itu, kita juga memastikan bahawa AI digunakan secara beretika. Pelajar tidak boleh terlalu bergantung kepada AI sehingga mengurangkan kreativiti dan kemampuan berfikir sendiri. Baik, Saudara Akbar, sebagai pelajar muda yang banyak menggunakan teknologi, apakah harapan anda terhadap sistem pendidikan pada masa depan? Saya berharap sistem pendidikan di Malaysia pada masa depan dapat menjadi lebih fleksibel, interaktif dan juga inklusif. Teknologi AI memang sangat membantu dalam sistem pembelajaran, tetapi saya berharap interaktif manusia tetap dikekalkan. Bagi saya, guru tetap memainkan peranan yang penting sebagai seorang pembimbing dan motivator kepada pelajar. Teknologi tidak boleh menggantikan sepenuhnya nilai komunikasi dan hubungan antara manusia. Saya juga berharap kerajaan Malaysia dapat memastikan semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap teknologi supaya tiada pelajar yang tercicir dalam era digital masa kini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, pembelajaran digital dan teknologi AI sememangnya membawa banyak perubahan politik dalam dunia pendidikan. Ia membantu meningkatkan akses kepada ilmu, menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan mempercepatkan proses pembelajaran. Namun begitu, sistem pendidikan hari ini masih menghadapi pelbagai cabaran seperti jurang digital, kekurangan infrastruktur, latihan teknologi dan isu interaksi sosial. Oleh itu, pendekatan terbaik mungkin bukan memilih antara digital atau tradisional, tetapi menggabungkan kedua-duanya secara seimbang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan menarik pada hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang mengikuti forum ini. Semoga perbincangan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya akhiri forum ini dengan ucapan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi.